Apa yang saya buat ni memang tak patut. Apa yang saya cakap tu pun tak patut. Seorang lelaki, Vijayan Sabarinadan yang sebelum ini didakwa mengeluarkan kenyataan berbau hinaan tampil memohon maaf menerusi satu video yang dimuat naik di Facebook hari ini. Menurut Vijayan, dia sedar tindakannya memuat naik video, kata-kata hinaan, itu tidak sepatutnya berlaku namun perkara itu terjadi berikutan rasa marah dengan tindakan penyampai stesen radio yang dikatakan membuat penghinaan terhadap agama Hindu. Saya ingin meminta maaf ikhlas daripada hati saya dan saya sedar apa yang saya telah buat dan cakap adalah satu perbuatan yang tidak patut. Saya buat video tersebut kerana ingin membalas perbuatan mereka, saya jadi marah dan tak boleh tahan kerana bangsa saya dihina, katanya. Bagaimanapun katanya, dia sedar, sikap terlalu mengikut perasaan bukanlah alasan untuk bertindak sedemikian walaupun dalam keadaan marah. Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Hussain dilaporkan berkata, lelaki berkenaan dipercayai berada di luar negara. Selamat pagi, saya Vijayan Sabarinadan. Saya ada buat satu video cakap luca-luca pasal orang Malaysia Melayu Muslim. Saya minta maaf ikhlas daripada hati saya. Apa yang saya buat ni memang tak patut. Apa yang saya cakap tu pun tak patut. Sebab bila orang buat video tu, saya pun marah, tak boleh tahan. Kali-kali kita kena hina. Tapi itu bukan alasan saya bagi untuk saya cakap yang saya buat video tu betul lah. Semua Melayu Malaysia, saya minta maaf ikhlas. Terima kasih.